Air jus buah kita RM11.90 kan. Kita kalau nak fight kedai yang murah memang bukan kita lah. Tapi nak kata paling mahal pun ada yang lagi mahal. So kenapa air jus sampai RM11.90 kan? Ni saya nak tunjuk kat korang Saya nak buat 1 cup air jus tu. Ni buah apple yang kita pakai. Nampak bersih. Memang kita pilih lah setiap satu ni. Semua yang cantik lagi. Cup yang kita pakai pun cup panjang ni, bukan cup kecil See that? Okay. So saya nak buat kita punya jus apple. Ni bismillahirrahmanirrahim. Pak jus je. Aduh. Gula ni optional lah. Kalau korang nak gula, boleh minta gula kalau korang nak manis. Tapi kalau korang tak minta gula pun tak apa, sebab air dia dah rasa manis apple dia tu dah. Okay. Ais kita pun kita tak pakai ais kilang, kita pakai mesin ais sendiri. Siap lah kita punya jus apple. Rasa sikit macam mana kan, dia punya fresh ni, tengok lah. Tengok tu. Tak pakai cordial Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasa masa-masa apple dia tu. Rasa sebiji macam korang kunyah apple tu. Okay. So datang salam, makan lauk kampung padu-padu. Jangan lupa order sekali kita punya jus buah ni, okay. Memang refreshing.